Tahukah anda, musim Chelsea kini hampir hancur sepenuhnya. Hanya dalam masa 90 minit malam tadi di Stamford Bridge lah menentang pasukan Nottingham Forest. Chelsea seperti yang kita maklum kalah 1-3 kepada Nottingham Forest. Dan ini adalah bukan kekalahan biasa, bagi aku inilah satu disaster lah. Game baru mula 2 minit, kemudiannya terus bolos. Kita punya defend organisation zero. Kemudiannya Malo Gusto buat bijak, dia menarik baju Taiwo Awoniyi, kemudiannya diberikan penalti dan kemudiannya bolos lagi. Dalam masa 15 minit kita dah ketinggalan 2-0. Di separuh masa pertama, di penghujung separuh masa pertama, kita tahu Jesse Derry mengalami kecederaan dan kemudiannya penalti diberikan kepada pasukan kita dan Cole Palmer tak pernah, mungkin hanya sekali saja miss dan kemudiannya beliau miss lah penalti disebabkan mungkin jangka masa itu terlalu panjang lah untuk diambil penalti itu dan juga semasa Jesse Derry itu mengalami kecederaan. Dan lepas tu kita memang terus hilang keyakinan lah. Masuk separuh masa kedua, Awoniyi tambah lagi sebiji. Terlalu mudah untuk defense kita bolos. Forest menyerang dengan sangat efektif. Kemudiannya kita tengok penyokong dalam stadium pun dah mula keluar lah. Kalau kita tengok statistik sebenarnya, Chelsea pegang 62% ball possession tapi tak ada penetration. Tak tahu macam mana nak pecahkan low block tu. Dan ini masalah struktur dan juga taktikal lah sebenarnya. Dan kita akhirnya berjaya juga mendapat satu gol, iaitu macam yang aku cakap malam tadi lah, iaitu gol Puskas daripada João Pedro lah, overhead kick pada minit yang ke-90 dan itu hanyalah gol sagu hati sajalah. Dan full time 1-3. Ini adalah kekalahan 6 kekalahan berturut-turut dalam liga. 9 jam tanpa gol dalam liga dan alhamdulillah João Pedro berjaya menjaringkan gol malam tadi. Sekarang ni kita nak tengok, selepas ini kita akan bertemu dengan pasukan Liverpool. Adakah ini persembahan yang bakal ditonjolkan ataupun dipersembahkan nanti di Anfield? Dan kemudiannya kita akan bertemu dengan Manchester City untuk final FA Cup. Dengan keadaan sekarang ni, City memang sangat-sangat heavy favourite lah untuk menjulang Piala FA pada tahun ini. Dan kalau Chelsea kalah pada final tu nanti, kita memang ini adalah musim yang paling teruk dalam sejarah modern club dan terima kasih lah kepada Bluco. Itulah dia, Chelsea bukan dalam pasar rebuild sekarang ni. Ini adalah massive crisis bagi aku. So apa pendapat korang? Cuba korang tinggalkan dekat ruangan komen.